Okey, Baik. saya nak ceritakan keadaan kesihatan saya lah. Yang pertama, keadaan yang saya alami kegagalan jantung lah. Kegagalan jantung tu sejak tahun 2015, di mana fungsi jantung saya, dia punya ejection fraction lah. Kemampuan pump tu 30% dia sekarang. Pada normal tu lah. Itu mana failure lah, heart failure lah. Okey, Dan teruskan. yang kedua saya yang baru lagi saya kena yang saya terangkan pada tadi tu, tadi tu, yang masalah ni lah, masalah yang kegagalan, mana kesumbatan di saluran darah di perut lah. Okey, Baik. yang tu agak kritikal, yang dikatakan yang kata tak ada harapan tadi lah. Saya diperkenalkan pada redox ni, Asia Redox ni, actually mula-mula saya cari sendirilah sebab saya nak cari solution untuk yang lemah jantung saya tu lah. Jadi akhirnya saya berjumpa lah dengan Abang Gazi kita dalam salah satu, saya ingat di Telegram apa saya tak pasti, tapi saya hubungi dia untuk tahu lebih lanjut lah. Tapi masa tu saya tak beli lagi lah, tak melanggan produk lagi lah. Okey, lepas tu saya menggunakan Asia Redox ni 30 ml pagi dan 30 ml malamnya. Saya tak ambil Okey, banyak. Tuan Zaki, Ya? boleh tak Ah, Tuan Zaki cerita keadaan kesihatan sebelum Tuan Zaki start menggunakan Redox ni? Sebab ah, cerita itu sangat menarik. okey. Ah, Actually baru-baru ni bulan 8 baru ni saya mengerjakan umrah lah di Mekah tu, Mekah dan Madinah. Dan on the way balik saya transit di Dubai, saya mengalami kesakitan perut yang amat sangat teruk, sangat sakit dia. Jadi kesakitan perut tu menyebabkan saya muntah darah yang amat banyak lah. Jadi saya pun, ialah di Dubai kan terlalu mahal dia punya rawatan tu, jadi saya ikhtiarkan untuk balik juga ke Kuala Lumpur sebab masalah jantung saya ada di Hospital Sedang. Rekod semua ada di situ. Jadi kalau nak buat apa-apa prosedur pun kena merujuk ke jantung juga. So bila saya pulang daripada Dubai ke KLIA, di KLIA itu, terus saya ke Hospital Sedang, dan bila sampai Sedang tu keadaan saya makin teruk lah. Muntah darah tu lagi banyak, penuh tu, dan CT scan pertama dibuat, saya diberitakan doktor pakar mengatakan bahawa perut saya, usus saya dah gagal. Dia kata usus saya mati sebanyak 20 cm. Dan harapan untuk hidup almost very nipis lah. Sangat nipis. Sangat tipis. Jadi pilihan yang ada untuk buat operation yang mana kemungkinan untuk hidup 10% saja. Itu betul-betul membuatkan saya betul down lah. Family semua dipanggil, baca Yasin. Seolah-olah dah tak ada harapan lah. Jadi, tapi saya tak nak buat operation. Saya kata saya nak buat operation sebabkan saya tak nak ambil 10% tu. Saya biarlah, saya tunggu. Jadi 4 hari kemudian, sekali lagi buat CT scan. Second time buat CT scan ni keadaan lagi teruk lah. Usus kecil saya tu dah rosak sampai 4 meter. Dia punca kerosakan tu adalah sebab saluran darah yang daripada usus ke hati tu, yang daripada yang vena dia panggil tu, dah tersumbat, totally tersumbat. Jadi darah tu masuk dalam perut, jadi perut tu jadi dah bercampur darah dalam perut, dalam usus. Jadi dia muntah teruk lah. Jadi doktor kata memang sah, tak ada harapan. Dah 4 meter habis. 4 meter habis. Jadi saya pun tak ada pilihan. Saya kata apa yang saya boleh buat? Doktor pun bagi antibiotik untuk tak bagi busuk je perut tu. And then bagi cair darah untuk bagi darah tak beku lagi teruk lah. Jadi saya masa tu, apa Allah datangkan ilham pada saya lah. Ini Allah punya tu, dia datangkan ilham pada saya teringat ke Asia Redox. Saya kata, no harm trying. Tak rugi nak mencuba. Saya minta anak saya kontak Abang Gazi kita ni untuk minta sebotol dulu. Dan dia terus hantar Lalamove. Malam tu juga dia hantar. Jadi bila dapat Lalamove tu, yang produk tu, saya ambil 30 ml. Dia kata ambil 30 ml dulu. Malam tu saya ambil 30 ml. Actually masa saya sakit ni, saya tak ada kencing manis. Saya tak ada penyakit pelik-pelik lah. Jadi kencing manis yang masa sakit ni jadi 14. Jadi dengan minum yang 30 ml malam tu, esok pagi, nurse datang cek, saya punya gula tiba-tiba turun sampai 8. Jadi nurse pun tu, oh very good. Jadi dia pun terkejut, tapi condition lain tak nampak lagi masa tu. Jadi doktor pun dah buat 2 kali CT scan, jadi tak boleh buat lagi. Jadi kita tak tahu keadaan tu macam mana. Jadi keadaan saya tu macam mayat hidup lah. Memang teruk sangat. Saya dah hilang 10 kilo lah. Tulang dia tinggal masa tu sebab saya tak boleh makan. Sebab perut dah rosak kan. Tapi saya keep on istiqomah, ambil Redox ni, SR Redox every yang dikatakan 2 kali sehari. Saya tak boleh ambil air banyak sebab jantung saya lemah. Jadi sukatan air sangat sikit. Saya boleh minum air dalam cap mineral tu je. Dan Asia Redox ni kira lebih sikit lah. 30 ml terlebih daripada sukatan yang dibenarkan. Tapi saya paksakan diri juga. Saya tak beritahu doktor lah. Tak mahu bagi doktor, nanti dia tak bagi. Jadi saya buat tu dalam masa 4-5 hari tu, benda yang sama, tapi keadaan kesihatan saya memang
miracle lah, kata Allah bagi miracle. Memang doktor pun tengok, dari sehari ke sehari saya punya gula cantik, blood pressure saya masa saya sakit tu 60/35. 60/35 terlalu rendah, macam doktor kata macam orang mati je blood pressure. Nak matilah, bukan kritikal. Jadi lepas pada tu blood pressure jadi cantik. Semua jadi macam normal balik dalam 4-5 hari. Doktor pun macam puzzle, apa benda ni terjadi, tapi dia tak tahu saya ambil Asia Redox ni. Jadi di hari yang ke-5 ke-6 tu saya dah boleh macam boleh buang air, tiba-tiba boleh buang air. Dah berapa lama, 3 minggu saya tak buang air. Minggu ketiga tu saya dah boleh buang air. Saya duduk hospital selama 3 minggu juga tu. Jadi bila dah boleh buang air tu, doktor bagi makanan ringan, makanan yang bubur apa semua saya boleh makan. Dan lepas tu saya boleh makan makanan yang lebih keras. Jadi doktor kata, dah balik asal, dah balik macam keadaan normal balik. Jadi doktor kata, okeylah boleh discharge. Jadi bila dah discharge keluar tu, saya boleh discharge lah keluar. And then saya follow up untuk second opinion dekat Prince Court. Sebab Prince Court tu doktor yang sama tu kawan saya. Dia kata, follow up second opinion tempat dia. Dia sendiri tengok result yang dia sedang tu memang tak ada harapan. Tapi bila buat second tu, buat dekat tempat dia pula, CT scan kali ketiga tu, dia dah kata, perut saya dah pulih kembali. Jadi saya pun Alhamdulillah, saya memang tak sangka boleh pulih kembali, cuma saluran darah masih tersumbat. Yang saluran punca masalah tu masih ada, tapi keadaan kesihatan saya memang excellent lah, saya kata boleh excellent. Dia orang semua tak tengok atas bawah, tengok kat saya betul, saya hidup lagi. Jadi doktor sendiri bila saya datang follow up, kemudian dalam ujung bulan 10 tu, saya follow up, doktor pun macam tak percaya saya boleh pulih. Tapi saya tak cerita pasal Asia Redox, tapi dengan ikhtiar tu, saya percaya sebab saya tak ambil benda lain masa tu. Saya tak boleh ambil makanan ubat-ubat dalam bentuk pil atau apa segala inilah, saya hanya boleh ambil air sikit pun. Jadi itulah Alhamdulillah. Dan dalam masa yang sama, overall kesihatan saya, kolesterol pun jadi baik. Kolesterol saya daripada biasa 8, lepas tu saya cek balik jadi 5. Doktor pun macam heran, macam mana boleh turun banyak sangat? Sebab semua hidup saya memang saya tak dapat kolesterol bawah 6. Tapi dengan Alhamdulillah dengan 3 bulan ni dia turun. Jadi saya nak akan follow up lagi untuk tengok saya punya keadaan kesihatan dalam minggu depan lah, 15 bulan. Dia nak CT scan lagi. Berapa pengambilan redox tu? Kalau saya ambil sikit je. Saya tetap sampai hari ni saya ambil 30 ml malam, 30 ml pagi. Baik. Saya tak ambil yang saya ingat yang first time orang beritahu itulah saya pakai. Tapi saya rasa bila dengar tadi Cik Azrul kata ambil 60, wah boleh ke? Kalau tu mungkin saya akan increase lah. Saya pun start dah dekat, saya minum dah dekat 10 botol lah. 10 botol daripada 3 bulan tu. Jadi saya rasa memang satu penemuan yang betul memberi kesan lah untuk saya lah. Dan saya pun mula share dengan kawan-kawan, nampak yang kawan-kawan yang tengok keadaan saya di hospital tu, orang tertarik untuk beli jugalah. Jadi itu peluang untuk semua orang lah. Mana satu produk yang simple, yang mudah untuk diambil, tak payah nak bawa ke office apa semua, malam bila minum, pagi boleh minum. Tapi kalau ada tengah hari boleh minum, saya tak perasan tu. Boleh. Boleh ya, mana untuk ekstra lah. Baik, ada apa-apa kata akhir sekali kepada kawan-kawan kita yang lain yang mendengarkan sesi pada malam ini? Yang ni lah, dia punya kebaikan dia ni memang memberi satu teknologi lah yang telah memberi perubahan yang sangat baik terhadap kesihatan saya lah. Itu nak cerita lah. Memang miracle lah Allah bagi, tapi berasbabkan produk ni juga lah. So selamat mencuba lah. Saya rasa kau tak rugi untuk introduce pada sesiapa yang ni lah dalam keadaan macam saya lah, kritikal, especially kat hospital. Sebab dalam bentuk air ni selalu tak mengganggu kita punya rawatan lah. Dia pun tak banyak kan. Tapi miracle sebab 30 ml 30 ml malam, 30 ml pagi. Itu je saya buat. Saya tak boleh ambil lebih pada masa tu pun tak boleh ambil air banyak. Memang very limited lah sebab air dah masuk ikut leher saya semua dah tu lah. Kadang saya sangat teruk lah masa tu. Memang miracle lah Allah bagi. Saya bersyukur betul dapat jumpa produk ni lah. Alhamdulillah. Itu saya punya ni lah. Baik, Tuan Nik, nanti kita akan panggil lagi lepas apa nama Tuan Zaki buat the next CT scan. So nanti kita akan panggil nak dengarkan lagi apakah update selepas itu. Boleh ya? Satu lagi sebelum tu yang pasal jantung tu kan. Untuk EF tu, injection fraction tu daripada 30 baru ni Alhamdulillah tak pernah naik, baru ni naik 35%. Ekstra 5%, tapi susah nak dapat naik tu. Sebab saya dah 10 tahun duduk 30%. Suddenly dalam masa saya cek dalam masa tu dalam sebulan lebih je dia dah naik 5%, 35%. Saya harap lepas pada ni dia akan naik lagi lah. So balik pada normal balik lah. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Kita doa sama-sama. Baik. Okey, takat tu. Baik. Terima kasih Tuan Nik Zaki atas perkongsian yang sangat-sangat mengujakan tadi. Inilah cerita yang saya dengar petang tadi. Saya sendiri dengar first time. Okay, saya dah teruja dan bila dengar second time ni lagilah saya teruja. Alhamdulillah, terima kasih lagi sekali atas perkongsian daripada Tuan Nik kita tadi.
Baiklah, suka saya nak ingatkan kepada anda semua yang hadir pada malam ini yang telah mendengarkan perkongsian daripada Tuan Nik Zaki tadi. Redox ini bukan ubat untuk sakit jantung, bukan ubat untuk sakit usus atau apa sahaja penyakit yang ada di atas muka bumi ini. Tetapi Asia Redox ini ia bertindak sebagai ejen komunikasi untuk sel-sel dalam badan kita. Apabila sel-sel boleh berfungsi, berkomunikasi dengan baik, dengan lancar, maklumat dipindahkan dengan baik, maka segala sistem dalam badan kita ni dia boleh bekerja pada tahap yang optimum secara semula jadi, dan sebabnya kita akan dapat tahap kesihatan yang kita inginkan, insya-Allah. Okey, baiklah.